Oi, ebek. Sau, ebek. Wow, ebek sekarang. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, ni Pak Mun nak repeat spot lama dah Pak Mun nak turun. Spot yang paling dirindui. Ni dia. Wah, air alik luar comel dah sikit. Tapi Pak Mun rasa nak main alik dalam lah dulu sebab alik luar walaupun air comel dah. Tapi gitulah. Ni bahagian luar, cuba tengok. Ni bahagian luar. Ni bahagian luar. Okey. Comel dah air tau. Nak main jeep boleh sangat ni. SP ke. Tapi tak apalah, Pak Mun nak cuba main belah dalam dulu. Okey. Hari ni Pak Mun pakai set scissor Rod scissor string. Reel pun scissor string juga. Kita teras sekali hari ni. Tapi air kecil lagi ni. Tak tahu ikan masuk duk luar dalam. Okeylah. Siapa hot dog subscribe lagi channel Pak Mun, just subscribe sekali dah, tanda support. Okeylah. Assalamualaikum. Jom kita cari strike. Bawah dulu. Bawah dulu dia lari. Okey, air surut ni kita boleh lalu lagi ikut pasir ni. Masa air surut boleh lalu ikut pasir. Tapi kalau air pasang kena lalu ikut batu kat atas ni lah. Ikut pasir ni laju sikit kita boleh jalan. Okey, jom kita cari strike. Hari ni Pak Mun nak pakai micro jig. Micro jig beli dekat TikTok je ni. Micro jig ni beli dalam TikTok, satu set ni murah je. Okey. Nantilah kalau ada link Pak Mun letak bawah. Okey, jom kita cari strike depan sikit. Okey lah, nampaknya siapa ada dekat spot. Pak Mun duduk ujung. Duduk ujung. First cast Bismillahirrahmanirrahim. Cuba first cast of the day. Duduk mana lah? Duduk depan sikit lah. Cari batu rendah sikit. Tu ada batu rendah. Ikan tak makan ikut awal-awal ni. Sebab air kecil lagi. Air kecil lagi guys. Ada buk lalu lah. Negara derah-derah ni. Dah cuba lepas bucu tu lah. Tengok ada ikan dok. Buk laju ingat tau. Dengan belah luar tu. Laju sangat buk ni. Belah luar comel air. Jangan belah luar dulu kejap. Sementara tunggu ombak hilang. Sebab bot tu baru je lalu. Tunggu ombak hilang, kita lepas belah luar dulu kejap. Dekat bahan lalu. Allah sayang barang. Cek, mana buat lokoh gitu? Allah. Belah-belah sembang. Bahan resen dah. Balik dah. Kamu nak balik ah? Lalah dah jadi balik. Mana ikan? Boleh kat mana? Sebab ikan ni mudah buat lokoh. Oi, ebek. Sau, ebek. Wow, ebek sekarang. Wow. Sau. Ebek. Boleh dah. Ada tak masuk muka ni Kek gigi lah. Kita ada, kena ada lah. Oh, padu. Ebek boh. Alhamdulillah. Ebek mini, alhamdulillah. Leseng ebek tahun ni. Bahan ebek ngadah dah. Ebek pun ebek lah. Ebek lah. Lewat sikit bahan ebek tahun ni. Nak cari senangi bahan ebek. Wah sayang. Baru nak cerita ebek lokoh tahun dulu lah. Ganti yang lain dah. Ebek micro jig 7 gram. Orang tulis ke gua ni tau? Orang tulis tak boleh kita. Ebek micro jig 7 gram. Ni dia. Micro jig ni boleh beli dekat Beg Kuning Boleh beli dekat Beg Kuning. Murah je. Satu set
Murah. Meko Jeep ada bulu ayam Barang padu tak mau. Ebek dah. Ai, ni efek lalu.